warna dia akan jadi kopi O. Macam mana kita bersih dalam enjin? Okey, so kita sekarang tengok sebelum kita buat flushing, minyak dia berapa kotor. Minyak dia berapa kotor. So ini kita sudah buang. Yang ini ialah minyak lama. Okey, boleh banding berapa kotor. Okey, so sekarang kita kena masuk flush oil dalam enjin untuk cuci carbon dan sludge. Okey, so sekarang kita sudah tuang habis flush, kita start kereta. Okey, sudah kau tim. Okey, so sekarang kita off engine, lepas tu kita buang ini flush oil, tengok dalam dia jadi warna apa. Betul-betul flush out. Warna dia akan jadi kopi O. Kalau kereta anda ada banyak karbon, inilah cara kita cuci dalam enjin secara pakai flush oil. So lepas kita flush out, buang habis, so sekarang kita kena tukar oil filter yang baru. Kita tukar minyak baru, sudah kau tim. Lepas tu kita running, esoknya kita tengok minyak dia jadi bersih tak bersih. Selepas 1 hari. So sekarang kita celup tengok. Okey, nampak tak? Minyak dia bersih tak? Ni betul-betul lah flush. Kalau tak biasa, kita habis tukar minyak, dia jadi hitam juga. So kalau anda berminat, boleh komen di bawah dapatkan produk ini.